Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel Faris Gaming. Dan hari ini Faris akan bermain game kampung bersama Alif dengan Iskandar. What's up? Dah jom buka mic. Jom. Okay. Waalaikumsalam. Okey, dan jangan buang masa lagi. Jom kita mulakan game kampung. Ini akan cabaran. Siapa takut dia kalah. Cabaran game hantu. Dah jom. Jom. Jamal. Meeting wife. Jamal. Macam mana nak masuk ni Aku tak tahu. Alif, kau buat ah. Kau buat ah. Iskan, macam mana korang nak join? Okey. Habis ni, you cakap, let's go. Okey. Jom kita masuk. Wow. Sumpah tak pernah Syirah. Oh ya. Siapa akan Iskandar Arif waktu dia buat apa tu yang aku tak tahu, aku dah main dengan dia. Ya, jom. Siapa takut? Jangan tinggalkan Faris tau. Faris jenis penakut. Dah buka pintu. Wih, gelap ke? Wih, gelap ke? Jangan lupa oil lamp ni. Weh, tak ada lampu ke? Sekarang saya pegang oil lamp ni macam mana nak ni? Wow. Cabaran hantu. Aku Lah, kau main game bakso tu hantu juga kan? yelah, aku takut warna. Di menu tu, dia ada inventory. Weh, aku tak nampak. Mana kau dapat? Mana kau dapat? Iskandar, mana kau dapat? Kat meja ni tadi dapat. Dah jom. Keluar. Weh, ada pontianak. Korang, senyap jap. Senyap sikit. Ada pontianak. Weh, pocong. Tutup. Mana korang dapat lampu? Aku ni dah delete. Ini pula. Mana lampu tu? Mana lampu tu? Dengar. Tak pernah. Korang. Dia tulis RNG menu. Korang, mana lampu tu? Tak ada pun. ING menu tak ada ING menu. Apa? I am... Nampaknya si Faris ini tidak pandai. Tak. Macam mana nak pandai kalau tak pernah main game ni? Tak. Pernah main sikit lah. Dah jom. Oi, buka lampu. Bagi Alif. Nampak handsome je hari ni. Dah cepatlah. Jangan fast. Korang, buka lampu. Aduh, Nak main game ni, kau cari menu lah. tak apa. Ini chapter berapa ni? Enggak tahu je. Alif, dulu kita main chapter berapa? Dulu kita chapter 1. Ni chapter apa ni? Chapter 2 bang. Aduh, tak apa lah, boleh lah. Sekarang, korang, buka lampu. Faris tak ada lampu ni. Abang. Korang, siap saja untuk pergi luar. Paling tua kat depan. Paling Tak ada. Alif, kau tua kan? dia paling tua. Itu dia satu ni. Ini ada Kata satu lap. Alif, lama. Hai, benar. Oi, Aku pocong. Kami datang untuk belasang kau. Aku jangan tak nampak pun. Yang paling tua. Siapa? Mana yang tunjuk lah. Tadi. Kenapa aku yang paling tua?
Gelap sangat ni. Dah korang jom lah. Pergi. Seram weh. Kita nak off. Jom. Benda tu. Semak-semak tadi. Kamu nak hari ni. Jom main. Paris, sabun ni Paris. Seram weh. Ikut aku. Pokok. Mana coach? Coach, kita orang datang ni coach. Assalamualaikum coach. Tu. Macam pernah nampak je rumah tu. Aku rasa rumah Toyol Jangan tahu ya, bukan seorang kat rumah ni. Iskandar. Cuba masuk. Ada apa? Tapi sekarang juga. Tahu kau yang semua coach. Tanya tu. Lep, cepat Lep. Aku nak dari mana? Pergi. Alep, kau kan ada lampu. Pergilah. Terkejut aku. Dah lah tak boleh lari. Allahu Akbar. Kepala aku pula Kalau kau Lip, siapa suruh masuk rumah dia tu? Dah jom masuk. Jom keluar. Masuk mana ni? Tak, mana korang dapat lampu tu? Nak juga. Menuju baru INV sebelah kiri. Kiri blok kampung. Tapi nak show Iskandar nanti kalau nak tengok apa yang Iskandar record ni. Kau jangan. Weh, seram weh. Seram. Short video je. Tak, korang. Masalahnya, kepala ni lagi. Weh, bantai je sikit. Tepilah sikit kepala. Min dah lari. Tak, korang. Mana korang dapat lampu tu? Ya Allah, saya masih tanya ni. Sekejap. Saya tengok lah. Bukalah lampu, tak nampak. Nak biar Iskandar buka. Tengok bawah drawer ni tak ada apa-apa kan? Ini ke? Tak boleh ambil ah. Kan tu dia punya. Ya tu dia punya tu kan minyaknya kena buka ya. Ni ke? Minyak. Korang, Ya aku dah nak habis lagi. korang nak keluar dah? Nak keluar ke? Masuk dalam ni. Tak nak. Tak ada apa-apa dalam tu. Dah, cepatlah buka lampu. Macam mana aku nak masuk? Minyak ada lagi kat luar ni. Enggak guna betul lah. Budak-budak. Benda tu. Aduh korang. Okay. Guys, nanti sambung part 2 semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Part 2